Aku sebenarnya tak berapa nak faham tau bulan-bulan puasa ni. Soal pesakit saya yang ada masalah rumah tangga, yang mana sebenarnya mereka rasa mereka ni telah disihir, yang membuatkan mereka ini nak bercerai berberai, nak berpisah. Ada orang ketiga, ada orang kedua, ada orang yang keberapa pun tak tahulah, mak, mertua lah, macam pasal apa semua, gangguan dan sebagainya. Saya sebenarnya bukan sekadar pesakit saya, rakan-rakan saya. Sebenarnya, tuan-puan kena tengok banyak sudut sebelum menentukan gangguan atau tidak. Jangan bila asyik, suami isteri bila tengok panas. Bila bertembung je, menyampah. Bila nak bersama, jadi benci. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, yang ada masalah ni, tak kira lah siapa-siapa pun, nak menentukan gangguan atau tidak, tak boleh nak dikatakan sama ada sihir pemisah, jin asyik, asyik-asyik jin, ada pendamping. Tak boleh nak mengatakan terus ada kaitan dengan gangguan-gangguan gaib. Tak boleh. Saya seorang perawat daripada tahun 2009. Setiap pesakit saya yang ada masalah dengan saya mesti minta gambar tarikh lahir, alamat rumah. Untuk saya buat apa? Untuk saya buat double analisis, double scanning, double confirm untuk menentukan penyakit yang mereka hadapi ini benar-benar atau tidak ada masalah gangguan gaib. Jadi, kebanyakan yang saya melihat daripada pesakit-pesakit saya dan juga orang terdekat dengan saya, kebanyakannya memang tak ada pun gangguan gaib. Semua masalah daripada trauma, emosi, masalah mental, masalah tak ada akhlak, tidak punya ilmu, dah berkahwin tapi tak ada ilmu membina rumah tangga. Nak membina rumah pun tak ada ilmu, nak membina tangga pun tak ada ilmu. Yang ada ilmu apa? Ilmu berkelamin. Lalu apa yang akan jadi? Ending dia, anak entah ke mana, hubungan entah ke mana, kerja entah ke mana. Bila benda ni huru-hara, emosi akan tercetus. Emosi tertanam, ia akan tercetus satu momen yang kau takkan sangka, iaitu penceraian. Potensi untuk bercerai itu tinggi. Jadi, bila korang jumpa perawat-perawat, korang rasa macam ada gangguan, ada identiti gaib, mimpi sana, mimpi sini, belum tentu lagi. 99% saya katakan, semua bukan ada kena-mengena dengan identiti gaib. Lagi-lagi narsistik. Laki manipulate untuk menentukan kesalahan kau tu menang di dalam rumah tangga tu. Kau tak boleh nak sabit, kau je betul. Kau guna agama untuk menutup kesalahan kau. Tak kira lah suami ke, isteri ke, kan? Tak boleh. Okey? Tak boleh untuk menyatakan perkara tersebut gangguan gaib. Kalau dengan saya, perlu gambar suami isteri, tarikh lahir suami isteri, dan saya perlu tengok alamat rumah. Saya perlu tengok apa masalah sebenarnya. Alamat rumah saya nak tengok apa masalah dekat rumah. Potensi-potensi yang boleh berlaku dekat rumah. Kadang-kadang punca rumah je. Rumah berselerak, tak kemas, banyak barang masuk, tak banyak barang keluar. Otak jadi serabut. Tengok laki tengok bini pun sama. Kan? Pengurusan rumah tak cantik. Tarikh lahir suami isteri tu. Itu potensi yang sangat besar bagi saya. Untuk menentukan betul ke suami isteri ni ada masalah. Gambar nak tengok lah. Kan? Ada masalah di antara suami isteri, umurnya terlebih tinggi. Terlebih tua, isteri terlalu muda. Suami terlalu muda, isteri terlalu tua. Pun tak sekufur. Tak boleh. Okey? Memang dalam Islam, Nabi SAW pun melarang untuk kamu berkahwin tidak sekufur. Kena cari sekufur. Itu tak tambah lagi yang tu cerita nak kahwin lagi tu. Ini kes tengah berlaku. Okey, kes ni tengah tinggi sekarang ni. Bagi saya lah, dekat saya. Okey. Yang suami isteri sudah berkahwin, kemudian dia nak ambil lagi isteri yang baru. Itu macam ada satu manipulate dekat situ. Macam ada satu yang sedang berlaku pada masyarakat kita. Perkara ni sedang giat berlaku. Saya tak tahu macam mana dia boleh bermula. Macam ada satu pengkhianatan yang mana nak membiarkan si isteri yang kedua tadi menanggung beban hutang, komitmen, ekonomi, semua sekali pada
keluarga yang pertama tadi. Isteri yang pertama dan suami tadi. Ini banyak nak berlaku ni. Okay? Saya tak tahu apa hal, tapi isu yang 2026 ni memang saya dah maklum tahun lepas, isu skandal. Isu skandal banyak berlaku. Isu duit, isu hubungan ketiga ni. So, apa-apa pun, jangan mudah untuk mengeluarkan hukum terlalu awal. Bukan saya kata tak ada ya sihir pemisah. Bukan saya kata tak ada. Ada. Tapi 1% sahaja. Selebihnya, potensi rumah tangga, ilmu rumah tangga tak ada. Okey? Berani nak celup saja. Pengurusan, provider, protection, menjadi seorang leader, bertanggungjawab di antara hubungan itu tak ada. Okey? Clear? Wallahu a'lam bisawab. Moga-moga terjawab.